Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-16 2025. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan fokus utama edisi kali ini. Empat lagi Taman Rekreasi Madani di Ipoh dibuka. MBI rangkul Johan Perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perak 2025. PTR anjur program sempena Hari Malaysia. Empat lagi Taman Rekreasi Madani TRM di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah dibuka untuk orang awam. TRM itu ialah TRM Taman Pusing Baru, TRM Taman Keledang, TRM Taman Pengkalan Barat dan TRM Taman Westpool di Ipoh. Majlis perasmian TRM berkenaan telah disempurnakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng. Jelas Nga, pembangunan kemudahan tersebut sebagai usaha kementeriannya dalam mempergiat langkah mensejahterakan rakyat menerusi agenda pembangunan 1000 TRM di seluruh negara. Kerajaan Madani akan sentiasa pastikan pembinaan Taman Madani ini menjadi ikonik landmark dan kegemaran penduduk setempat. Saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada Jabatan Landscape Negara, Majlis Bandaraya Ipoh. Dalam kawasan Ipoh sahaja, kami telah memperuntukkan 5.4 juta ringgit untuk membina 12 buah Taman Madani. Hari ini kita dah rasmikan 4. Ada 8 lagi sebenarnya pun sudah siap, cuma tak sempat dirasmikan. Bagaimanapun, dia sudah diguna pakai dan banyak mendatangkan feedback yang sangat positif kerana dia kini Taman Madani bukan saja tempat orang untuk beriadah, berehat, beristirahat, tetapi dia sudah menjadi satu bentuk fisioterapi untuk menjaga kesihatan mental dan untuk menenangkan jiwa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan TRM Taman Westpool di Ipoh. Dalam pada itu beliau berkata, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berjaya melepasi sasaran dengan menyempurnakan 109 TRM pada tahun lepas, manakala tahun ini 100 lagi TRM bakal disempurnakan, menjadikan 216 TRM bakal siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Kontingen Majlis Bandaraya Ipoh MBI diumumkan sebagai Johan Perbarisan bagi kategori pihak berkuasa tempatan, badan berkanun, swasta serta pertubuhan bukan kerajaan NGO sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perak 2025. Turut membanggakan, MBI juga merangkul naib Johan bagi kategori pakaian terbaik. Atas kejayaan tersebut, kontingen MBI berjaya membawa pulang hadiah berupa wang tunai keseluruhan RM10,000, masing-masing RM6,000 bagi Johan Perbarisan dan RM4,000 bagi naib Johan pakaian terbaik beserta sijil penghargaan. Hadiah kepada pemenang telah disampaikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah. Penampilan kontingen MBI kali ini menonjol melalui busana berkonsepkan slogan Malaysia Madani, Rakyat Disantuni yang menyerlahkan reka bentuk segak, gagah dan penuh semangat patriotik dengan mengaplikasikan warna-warna jalur gemilang. Rekaan pakaian tersebut adalah hasil sentuhan kreatif Nur Syuhada Samad daripada Jabatan Perancangan Korporat MBI. Kontingen MBI disertai 10 orang pegawai urus setia dan 56 anggota perbarisan daripada pelbagai jabatan MBI telah menjalani latihan intensif sejak 30 Julai lalu. Persembahan bertenaga serta disiplin tinggi jelas memikat hati barisan juri sekaligus melayakkan mereka meraih kemenangan berganda pada sambutan kali ini. Perpustakaan Tun Razak PTR Ipoh telah menganjurkan
program Mencinta Malaysia Madani, warga Ipoh disantuni bersempena meraihkan sambutan Hari Malaysia. Program yang berlangsung selama 2 hari bermula 12 September itu bertujuan memupuk semangat patriotisme dan kecintaan kepada tanah air dalam kalangan masyarakat Ipoh, khususnya generasi muda. Majlis berkenaan telah dirasmikan Ketua Whip Ahli Majlis Bandaraya Ipoh, Datuk Mazlan Abdul Rahman. Melalui program ini, beberapa aktiviti berkaitan pendidikan, kesenian dan kebudayaan yang menerapkan nilai-nilai Malaysia Madani telah dianjurkan. Antaranya pameran, pertandingan mewarna, pertandingan puzzle, pertandingan busana Malaysia, pertandingan deklamasi sajak Hari Malaysia serta persembahan kompang dan nyanyian lagu patriotik. Selain daripada itu, program tersebut turut dimeriahkan dengan lawatan khas oleh Tadika Genius Al-Huq, Seri Manjung dan Sekolah Menengah Kebangsaan Wirajaya Pendidikan Khas Integrasi Halaman Ampang Mewah. Penganjuran program seumpama ini menjadi platform bagi warga Ipoh menzahirkan kecintaan terhadap negara sambil menghayati erti kemerdekaan dan nilai kebersamaan masyarakat majmuk. Sebagai tanda meraihkan sambutan Hari Malaysia 2025, selain menjadi platform untuk menghidupkan semangat patriotisme secara berterusan, baru-baru ini Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan program Cintailah Malaysia yang berlangsung di Amphitheater at Lama Sejahtera, Taman DRC Nabi Sagam, Ipoh. Acara yang berlangsung pada pukul 5 petang hingga 7 petang itu merupakan sebahagian daripada siri program bulanan Jabatan Perkhidmatan Komuniti dan Kemasyarakatan MBI dalam menghidupkan suasana kebudayaan, memperkukuhkan jati diri serta menyemai semangat cintakan negara dalam kalangan masyarakat. Turut hadir memeriahkan program berkenaan Pengarah Komuniti Bandaraya MBI Romzi Zamri. Sebanyak 15 persembahan nyanyian termasuk tarian berunsur patriotik telah dipersembahkan pada program berkenaan. Penganjuran program ini diharap dapat memberi peluang kepada warga Ipoh untuk terus menghayati erti sebenar kemerdekaan dan Hari Malaysia, di samping menjadikan semangat perpaduan serta rasa cinta kepada tanah air sebagai asas pembangunan bandar dan negara. Sambutan Maulidur Rasul 2025 peringkat Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah diadakan baru-baru ini. Program anjuran Jawatankuasa Kecil Ehwal Agama Islam MBI itu telah berlangsung di Bilik Gerakan Bangunan MBI di Ipoh. Penganjuran program ini bertujuan untuk menyemarakkan syiar Islam selain dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga MBI. Sambutan Maulidur Rasul ini telah dimulakan dengan bacaan doa diikuti selawat beramai-ramai, persembahan nasyid serta ceramah Maulidur Rasul oleh Yang Bahagia Datuk Haji Zamri bin Hashim bertajuk Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Hadir sama pada program berkenaan Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman, Ahli Majlis MBI merangkap pengurusi Jawatankuasa Kecil Ahli Ehwal Agama Islam MBI Azmi Muhammad Nazir, Ahli-Ahli Majlis dan Ketua-Ketua Jabatan MBI. Semoga sambutan Maulidur Rasul tahun ini dapat memperkukuh lagi keimanan, memperingati jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW serta membawa keberkatan kepada warga MBI dan seluruh bandaraya Ipoh. Seramai 27 anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menyertai bengkel penyelarasan proses kerja sistem air lesen yang berlangsung di Pulau Pinang. Penganjuran bengkel ini merupakan sebahagian daripada usaha MBI dalam mempertingkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan dan memperkukuhkan amalan digital dalam urusan pentadbiran harian. Bengkel selama 3 hari bermula 10 September lalu itu melibatkan penyertaan anggota daripada unit perundangan, cawangan Pusuruhjaya Bangunan, Jabatan Pelesenan, Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran, Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Jabatan Perancangan Bandar serta Jabatan Perbendaharaan. Melalui bengkel ini, para peserta bukan sahaja diberi pendedahan teknikal berkaitan proses kerja sistem iLesen,
malah berpeluang untuk bertukar pandangan, berkongsi pengalaman serta merangka penambahbaikan yang bakal dimanfaatkan dalam operasi seharian MBI. Selain itu, ia juga menjadi platform pembelajaran dan peningkatan kompetensi agar semua anggota dapat menjadi ejen perubahan ke arah sistem perkhidmatan yang lebih cekap, telus dan mesra digital. Terdahulu, majlis pembukaan bengkel berkenaan telah disempurnakan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, manakala majlis penutup telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Ipoh Zamakhsyari Hanifah. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-16 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan anda jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.